Inilah sebab utama kenapa kau kena beli Denza D9. Kau tengok dia punya ruang tu memang bukan setakat luas tapi mewah. Dia ada kemasan macam kayu kat sini. Lepas tu ada meja untuk kau makan ataupun buat kerja lah. Okey, dekat bahagian tengah ni dia ada fridge. Fridge ni bukan setakat sejuk tapi kau pun boleh panaskan makanan ataupun minuman dekat dalam dia dan kau boleh adjust dia punya temperature lah sampai sini. Okey. Lepas tu kau punya seat ni memang sangat-sangat selesa dan semua bentuk kawalan sama ada music, seat, aircon, lampu, fridge semua boleh buat kat sini. Contohnya macam sunroof kan, kau tekan, okey, kau boleh naik dan turunkan. Tengok. Oh, ini memang mantap weh. Lepas tu, model ini datangkan dengan sistem audio daripada Beam Audio yang dia punya bunyi tu not bad lah. Memang sangat-sangat menarik. Okey, dan kau boleh tengok dia punya lantai flat dan sangat-sangat luas. So kalau setakat badan macam aku ni boleh berdiri ataupun boleh bergerak daripada tempat duduk baris yang kedua dengan ketiga tanpa sebarang masalah. So kau rasa ini cukup mewah ke tak? Nyatakan komen kat bawah. Terima kasih. Bye-bye.